Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 15 Mei dan hari ini kita akan meneliti carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi pergerakan pasaran. Kedua-dua euro dan pound Britain meneruskan penurunan berbanding dolar semalam ditekan oleh jangkaan bahawa inflasi yang kekal tinggi di Amerika Syarikat akhirnya akan memaksa Rizab Persekutuan untuk bertindak. Sebelum Kevin Walsh diumumkan sebagai pengerusi baharu Bank Pusat, hampir tiada jangkaan terhadap perubahan dalam dasar moneteri, terutamanya dengan pendirian Jerome Powell sebelum ini. Kini dengan pengurusi Fed yang baru dilantik, tahap ketidaktentuan semakin meningkat. Dari satu sudut, Walsh ialah calon yang diketengahkan oleh Donald Trump yang sebelum ini menyokong pemotongan kadar faedah. Dari sudut yang lain, inflasi Amerika Syarikat yang semakin meningkat menunjukkan bahawa ekonomi mungkin sedang memanas yang memerlukan Fed menaikkan kadar faedah. Dalam persekitaran ini, euro, pound sterling dan aset berisiko lain terus kehilangan momentum berbanding dolar Amerika Syarikat. Menambah lagi tekanan ke atas sematuang Britain ialah krisis politik yang berterusan dalam kerajaan United Kingdom. Kebimbangan semakin meningkat terhadap kehilangan keyakinan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Keir Starmer selain cita-cita politik Datuk Bandar Manchester. Pedagang bimbang bahawa jika Starmer berundur pentadbirannya serta usaha untuk mengurangkan paras hutang mungkin akan terjejas. Ini telah menyebabkan perubahan ketara dalam pasaran bond sekaligus memberi tekanan tambahan kepada pound sterling. Berhubung Selat Hormuz pula, Trump masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan penting selepas kepulangannya dari Beijing. Namun begitu, beliau menyatakan semalam bahawa sama ada selat itu dibuka semula atau tidak, ia bukan lagi sesuatu yang penting baginya. Walaupun beliau menambah bahawa pembukaan semula laluan itu merupakan berita positif. Dalam masa yang sama, tiada serangan ketenteraan aktif atau kenyataan penting berkaitan situasi di Timur Tengah. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tiada keluaran berita penting dari zon euro selain buletin ekonomi ECB dan indeks harga pengguna Itali. Di pihak Amerika Syarikat pula, kalender merangkumi indeks pembuatan New York Empire State yang dijangka menunjukkan kelembapan pada bulan Mei bersama data pengeluaran perindustrian Amerika Syarikat yang diramalkan meningkat pada bulan April selepas susut 0.5% pada bulan Mac. Jika bacaan ini keluar lebih baik daripada jangkaan, dolar Amerika Syarikat boleh meneruskan momentum kenaikannya. Walau bagaimanapun, laporan-laporan ini berkemungkinan tidak akan memberi kesan besar kepada pasaran mata wang di mana dolar ketika ini sedang menikmati pengukuhan. Aliran ini juga tidak dijangka akan berubah dalam masa terdekat. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1633 dan 1.1613 boleh membuka peluang pembelian. Pembelian semasa lantunan pula relevan pada 1.1592 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 15 hingga 20 pips. Sebaliknya, penjualan boleh dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.1657 dan 1.1678 atau semasa lantunan pada 1.1701 dengan sasaran 15 hingga 20 pips. Berhubung pound Britain hala tujunya kini akan bergantung kepada situasi politik di United Kingdom. Kemasukan pembelian boleh dibuat selepas false breakout pada 1.3350 dengan potensi pemulihan ke 1.3381 terutamanya memandangkan tiada keluaran fundamental yang penting. Walau bagaimanapun, jika aktiviti pembelian pada 1.3350 kekal lemah, adalah lebih baik untuk menangguhkan pembelian sehingga harga mencecah 1.3317. Sebagai alternatif, pedagang boleh mempertimbangkan pembelian semasa lantunan pada 1.3283 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Bagi peluang penjualan pula, kemasukan sesuai dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.3381. Namun begitu, perlu diingat bahawa menjelang akhir tahun, akhir minggu, pembeli mungkin akan cuba melakukan pembetulan kenaikan yang lebih besar. Oleh itu, penjual wajar mempertimbangkan kemasukan selepas false breakout pada 1.3416 atau semasa lantunan pada 1.3455
dengan jangkaan pergerakan sebanyak 30 sehingga 35 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.